Mat, motor aku dah lawa dah, weh. Ni, aku tak ubah suai. Belum lagi ubah suai. Kalau aku ubah suai, wish, mungkin dah pecut laju dekat highway. Lepas tu, ramai awet-awet nak naik motor aku, weh. Mantap dah, weh. Eleh, bangga sangat dengan motor dia tu. Ha? Dengan acah-acah lajunya motor dia, dengan belagak nak bikin dan bagai, nak ubah suai lah konon. Aduh kau ni Kima, banyak benda lain yang kau boleh fikir Kima. Shelly. Benda apa lagi aku nak bikin, aku nak buat selain motor aku, Mat. Fikir lah. Kau kata aku Kima, apa lagi kau nak fikir kan Kima? Weh Kima, daripada kau ubah suai motor kau ni, baik kau ubah suai diri kau Kima. Ingat Kima, sekarang ni nak dekat bulan puasa. Banyakkan sembahyang, berzikir, selawat. Jangan lupa sembahyang tarawih Kima. Kerjakan pahala yang ada dekat akhirat Kima. Daripada kau fikir pasal motor kau ni, banyak-banyakkanlah Kima. Buat amalan yang baik Kima. Dan lagi satu kau kena fikir, bulan puasa ni sebulan dalam 1 tahun lagi Kima. Jadi Kima, banyaklah buat kebaikan Kima kat dunia ni. Sebab kadang-kadang kita ni tak tahu Kima, ajal maut kita ni mati bila Kima. Okay, aku akan mengambil masa sedikit dalam video aku kali ni. Aku cuma nak minta maaf sangat-sangat pada korang semua yang tonton video ni. Bukan sebab apa, mungkin aku tersalah kata ke, tersalah berbicara ke dalam video aku yang lepas ataupun yang sekarang. Dan minta maaf juga kalau ada kekurangan dari sudut editan ataupun video-video kita orang, kamera kita orang. Sebab kita orang cuba yang terbaik. Dan aku tak nak buat video yang menyinggung perasaan korang ke, terasa korang ke. Aku tak nak buat video macam tu. Aku cuma harapkan korang dapatlah iktibar ataupun pengajaran dalam video-video yang aku buat. Sebab aku tak suka buat video-video yang buat korang koyak ke terasa tak. Kalau boleh, tak adalah benda-benda yang negatif dalam video-video aku. Itu yang aku cuba sampaikan kepada korang semua. Dan semoga korang menyambut bulan puasa pada tahun ni, tahun 2026 ni berjalan lancar, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dimudahkan segala urusan korang di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.